Mimpi rupanya. Kenapa mak? Ada apa-apa ke? Tanggang. Pukul berapa dah ni? Tolong mak ambil sayur kat kebun tu. Baik mak. Jumpa pun. Lah mak, ni yang mak suruh ambil tadi. Tengah keluar anjak tau. Wah, cantiknya laut ni. Aku nak jadi pedagang, nak kaya. Boleh tolong mak. Dah lama aku nak jadi kaya. Aku bagi tahu mak lah. Mak, oh mak. Tanggang nak jadi pedagang. Nak tolong mak. Boleh Tanggang, tapi Tanggang jaga diri baik-baik ya. Jangan lupakan mak dan asal-usul kita. Ye. Risaulah mak, nanti dah tak ada siapa nak tolong aku. Hai mak, Tanggang pergi dulu. Jangan lupakan mak tau. Mak selalu doakan Tanggang. Macam ni ke jadi orang laut? Tak apa. Ni semua untuk jadi kaya. Boleh tolong mak. Uish, bunyi apa tu? Aku dah pergi kat semua lautan. Aku dah kaya. Tak siapa boleh kalahkan aku lagi. Tanggang, dah lama mak tak jumpa. Mak rindukan Tanggang. Dah besar dah kamu. Kau siapa? Sambung Melaya. Kacau je orang tua ni. Gila ke apa? Kamu tak ingat mak ke? Macam ni perangai kamu sekarang Tanggang. Lupakan mak! Mak sumpah kamu jadi batu. Apa jadi ni? Kenapa kapal kita banjir? Tak mungkin. Adakah ini sebab... Maafkan Tanggang! Maaf mak. Tanggang dah zalimi mak banyak kali dah. Maafkanlah Tanggang. Tolonglah bagi peluang untuk Tanggang kembali ke jalan yang benar. Maafkan Tanggang, mak. Maafkan Tanggang. Tanggang. Mimpi rupanya. Ya mak, Tanggang datang.